Hari ini saya akan kenalkan komponen-komponen untuk starter motor. Ini adalah front housing, ini end housing, ini pula armature. Ini armature core, ini armature coil, ini commutator. Ini pula gear, sun gear. Ini pula internal gear. Yang tiga ni planetary gear. Yang depan ni, yang ni pinion. Yang ni pula overrunning clutch. Yang ni actuating arm. Ini yoke ataupun boleh panggil center housing. Yang ni spring brush. Yang ni pula carbon brush. Yang ni lah. Yang ni pula solenoid. Untuk macam ni. Yang ni plunger. Ini terminal 50. Yang ni terminal C. Ya, hari ni kita cek dekat adventure dengan commutator. Okey, ini kita nak cek dekat commutator dengan okey, dia bersambungan. Bersambungan. Kat adventure pula dengan commutator tidak bersambungan. Kita nak cek dekat solenoid terminal 50, cek dekat body terminal 50 dengan C, terminal C, cek dekat sini dengan sini. Kita cek dulu dekat terminal 50 dengan body. Dia berfungsi. Okey. Nampak? Kita cek dekat terminal 50 dengan terminal C. Dia ada persambungan ke tak? Persambungan dekat terminal 50 dengan terminal C. Okey, kita cek dekat U punya ni. Kita dekat feed-coil dengan feed-coil. Sini dengan sini. Okey, dia ada persambungan. Lepas tu kita touch dekat yoke dengan feed-coil. Okey, dia tak ada persambungan. Itu dekat carbon brush. Dia buat tepi ke tepi dekat bawah ni. Okey. Kita cek. Okey, dia tak ada persambungan. Okey.